Assalamualaikum. Good morning korang. Nurul is back. Pagi ni Nurul dekat Hatnyai. Nurul nak keluar pergi sarapan dulu. Lepas tu nak pergi pasar Kim Yong. Nak pergi beli kacang-kacang lah, apalah. Paste tom yum kat situ banyak. Okay, kita jumpa sekejap lagi. Nurul bawa korang jalan-jalan. Ikut Nurul. Nak sarapan dekat Bang Han dulu. Nurul tengok apa yang ada. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa-apa, belum apa-apa dah nampak pulut ayam. Ni ada roti juga kalau korang nak. Roti, lepas tu ni apa? Ni kedai mi celup. Kedai tak ada mi celup pun ada. Jom tengok apa ada. Oh, dimsum. Dimsum pun ada. Pun ada laksa lemak ada, nasi kerabu pun ada, macam-macam ada. Asalnya kita orang ni nak sarapan tempat lain, pergi 2 kedai sebelum sini. Yang kedai pertama tiba tutup, yang kedai kedua tak wujud pun kedai tu. Lalas datang kedai makan yang memang dekat je dengan hotel kita orang. Macam apa, jalan kaki pun boleh. Nurul order martabak ayam, Ica roti telur, Fifi roti kosong, Baby roti kosong. Makan korang. Cukup makan. Sama juga. Ni salted egg, ini tofu cheese, ketam apa tak tahu, siumai. Dengan ni pun tak tahulah ada cendawan-cendawan. Laksa lemak pula. Meriah. Ni sarapan dia, sarapan. Ni tofu bola goreng kot nama dia. Nurul nak rasa dulu apa? Martabak ayam. Macam mana ni? Gelap lah korang. Nampak ke? Ni martabak ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Roti telur pula Ija bagi. Dah. Sampai sate. Yang belah pantai timur asal lemak ni kena putih. Ni boleh makan tak? Tanya? Kangah. Yang melepuh. Sedap ni yang bola ponjok ni. Dia lagi malang bola bonjok ni. Tengah. Laksa lemak. Dia macam versi Kelantan kot. Sedap. Sate daging. Bismillahirrahmanirrahim. Sate dekat sini memang sedap kat mana-mana pun edit Thailand ni memang sedap. Ni macam dimsum tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa rasa bol-bol tu kan. Ni yang ni. Biasa dimsum. Salted egg. Buka je. Tu dia. Wih, sedap. Tadi Nur dah makan, tak terlupa buat video. Eja makan. Sedap. Tengok Nur makan dulu, nanti kita jumpa je lagi. Okay korang, kita dah nak check out. Tadi kan Nur cakap nak bawa korang pergi pasar Kim Yong kan. Nur dah shopping-shopping, lupa dah nak bawa keluar kamera nak tunjuk kat korang. Okay, sekarang kita nak check out dulu.
kita nak gerak ke Pak Bara pula. Kita jumpa dekat Pak Bara. Okay? Jom. Okay korang, Nurul dah sampai dekat dalam makro. Ni macam-macam ada. Ni dekat bahagian bedak lah, sabun lah, pampers lah. Bahagian ubat-ubat ni. Husband Nurul tengah tengok bedak ular. Tu. Nanti Nurul tunjuk apa lagi ada. Macam-macam ada. Kopi lah. Semua jenis banyak-banyak. Bandel-bandel. Murah-murah je. Jom. Ubat gigi pun ada. Sensodyne lah. Brand Dok Buahku lah. Dali pun ada. Tapi kita tak adalah beli pun. Tengok aje. Colgate. Ni semua barang-barang boy. Tak ada cakap. Mari. Jom. Ni barang frozen. Fruits and vegetable. Wah, barang apa? Strawberry frozen. Apa ni? 67 baht je weh. 67 baht. Ni strawberry. Ni strawberry. Ui, murah. Itu lagi lah 49 baht je. Macam murah sangat. Jom kita tengok apa lagi. Berries. Mahal sikit lah berries. 119, 195. Ini apa ni? Longan frozen. Ni limau frozen. Peach. Kiwi. Lychee. Buah-buahan lah. Carrot, jagung. Ni cheese. Cheese ni kita tak boleh lah nak ambil kan. Kita tak tahu dia pakai rennet. Kalau ada halal korang boleh lah. Macam-macam jenis lah ada ni. Jom. Macam pau salted egg tu semua. Tapi korang boleh beli yang ada halal je tau. Tak ada halal jangan beli. Ni pau ni semua. Ni shampoo pun ada. Macam ni, satu ni 179 je korang. Lebih kurang dalam RM20 lah. RM20 shampoo sunset. Bandel-bandel macam ni. Ni pun ada. Ambil kau. Ni lagi. Macam ni. Ada kecil, ada besar. RM20 je. Ya Allah. Ni. Ni pun lebih kurang RM20. 2 botol besar. Kalau dekat tempat kita harga mahal sikit lah kan. Boleh lah kalau korang nak beli. Datang. Mungkin dia 3 je lah. Dia dalam RM12 ke RM14 ke macam tu. Dia ada Daf ada. Dia ada 2 dalam dalam berapa ni? 19 lebih kurang RM24 lah. Dia dapat 2. Ni sabun Parrot, sabun Legend. Dan roti bakery dia ada croissant, ada tart, muffin, kek pisang. Ni apa? Kek pisang coklat. Ui, sedapnya. Ni blueberry kot. Buy one free one. Ni macam cherry cake. Ni egg tart. Macam brownies. Sini. Coconut pandan bread. Roti pandan. Ni pastry. Ni pun pastry. Ni mungkin macam pandan pastry. Egg tart lagi. Ush, ni apa kat ini? Caramel, almond, cream cheese, banana cake. Ya Allah, sedapnya. Tak tahulah halal ke tak korang. Nanti korang tanyalah kalau korang datang. Ayam ada. Ayam bakar, ayam golek. Yang dalam ni tengah bergolek-golek, menari-nari. Tak tahulah halal ke tak. Kita pun tak tanya ni. Ini breadcrumb ada. Ni Maggi Cup. Brand yang serda tu kan. Ni brand Mama.
Semua yang typical Thailand punya flavour punya brand tu. Ni santan. Santan kotak. Adik, Mami dah jumpa orang keras. Banyak orang keras, tengok. Besar, kecil. Dalam paket. Ni adik suka kan? Okey, Mami belikan adik. Ni. Tada! Mami ambilkan adik, okey? Sekejap. Okey korang, kita dah masuk dalam kereta dah. Sebab tadi masa tengah record video tu, bateri habis. Bateri pun dalam kereta. So dah selesai shopping dekat Makro semua. Dengan dah menghabiskan duit di Makro. So sekarang kita akan bergerak pergi nak pergi mahala ke Pak Bara. Tapi kita akan singgah dekat satu tempat ni. Nama dia Eng Tan, untuk kita lunch. Lepas tu kita akan pergi mana, Nurul tak sure. Nurul follow je Fifi dengan Ija nanti. And then dah settle pergi semua tempat tu, kita akan pergi check in dekat Pak Bara. Okay? Korang, selepas 2.5 jam drive, kita baru sampai dekat kedai makan yang kita nak pergi. Dekat Eng Tan Resort. Jom, Nurul tunjuk. Oh, ni resortnya. Ni kafe dia. Ni kawasannya. Dia macam kat dalam hutan sikit lah. Dia macam ala-ala janda baik. Tu bawah tu ada sungai-sungai. Ada orang main kayak. Nampak? Tu kurang. Tu nice. Dia ada resort korang. Dia tempat makan pun ada, resort pun ada. Jom, kita tengok. Makanan dah sampai. Diorang dah order siap-siap. Tada! Ni yang kita makan. Ada lagi makanan belum sampai kan? Satu set. Sampai. Alamak, lupa pula. Sorry. Kengsong. Baru. Tengok makan. Betul lah. Lalu, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Harum. Demikian. Biasa demikian. Ya ke? Angkat apa? Matang. Dengan saya, mari makan. Suapan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Kengsum ni pedas, menusuk ke lidah, tapi sedap. Sambal belacan, ulam. Sedap. Sedap. Ayo. Air pun sedap. Petola rebus. Nanas kengsum. Terung. Sedap. Telur dadah. Telur memang sedap selalu. Yang goreng. Sedap. Enjoy the food dulu. Nanti kita cakap lagi. Bye.
Hai korang, Nurul dah sampai hotel dah selepas perjalanan 45 minit daripada tempat makan tadi. Nak ke Bara-Bara Hotel dekat Pak Bara. So Nurul nak bawa korang tengok bilik dia macam mana. Jom tengok. Dari pintu kita pusing. Kita akan jumpa toilet dulu. Nurul dengan telekung tadi terus nak solat, takut tak sempat. Okay, dia ada sinki. Ada shower, air panas semua. Cantik bersih. Okay, toilet macam biasalah. Okay, kita tengok belakang ni ada apa? Oh, tak ada apa. Okay, jom kita masuk bilik. Okay, ni bilik dia. Masuk-masuk. Katil satu. Ni hiasan dia cantik kan korang? Ni Bara-Bara Satun Budget Hotel. Side table. Lepas tu dia ada tempat gantung. Dulu gantung tudung. Okay, boleh letak beg korang kat sini. Ada air, cawan, dia ada fridge pun ada. Okay, kita pusing lagi. Ada TV. Ada Nurul kat cermin. Dengan side table. Ni bilik dia. Nice kan? Kalau datang Pak Bara, boleh tidur hotel ni. Okay? Hai korang. Sekarang dah malam. Nurul dah settle. Mandi ni dah. Mandi ni dah. Mandi dah. Sekarang kita nak keluar pergi jalan-jalan area Pak Bara ni. Cari makan. Walaupun dah makan tadi, kita nak makan lagi. Tapi sebab dekat sini ada satu kedai bubur yang sangat sedap. Yang tempat lain tak sama sedap macam yang kedai tu. Jom ikut Nurul. Hotel yang kita orang duduk. Bara-Bara Budget Satun. Ni jom Nurul tunjuk. Yeah. Cantik. Jom. Tapi hotel ni dia punya parking jauh sikit daripada dia punya hotel. Kalau korang ambil bilik suite, baru korang boleh dapat parking depan hotel. Ni dia macam jalan dalam 100 meter ke 150 meter lah ke parking. Jom kita jalan. Okey ke? Larat lagi ke nak jalan? Boleh. Boleh. 5 kilometer boleh jalan ni. 5 kilometer lagi ya Fifi? Boleh. Bolehlah kita jalan terus sampai 5 kilometer. Pandang bawah takut terbolos. Jom kita pergi beli bubur. Tak ikutlah. Nak makan ke nak bungkus? Mari. Kita tunjuk kedai bubur yang sedap. Terpaling sedap di Thailand. Pak Bara. Inilah kedai dia korang. Ocha Bara namanya. Dia ada nasi campur. Dia ada mi celup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bubur ada ke? Ada. Ya. Okay, kita nak beli bubur kat sini lah korang kedainya. Besar. Roti pun ada. Okay, jom dulu nak order. Sampai dah bubur yang paling sedap tu. Ni lah dia. Bubur udang. Nanti kita makan sama-sama. Roti susu. Ini roti celup telur. Makan. Sorry korang. Tadi masa tengah lepas tunjuk bubur tu, bila time Nurul nak makan tu, Mama call. So Nurul terlupa nak buat video makan bubur dengan roti semua tadi. Lepas dah makan tu baru teringat, tadi nak buat video. Lepas tu lupa. Lepas tu teruslah Nurul jalan, terus naik kereta. Balik tu singgah 7E kejap. Beli air semua. And then teruslah jalan kaki balik hotel. Dah mandi, salin baju semua. Ayin tudung sikit. Lepas tu ni dah malam lah ni. Dah pukul apa sekarang? Dah pukul 10.30 waktu Thailand. Kalau ikutkan waktu Malaysia pukul 11.30. So settle dah lah untuk hari ni. Macam mana hari ni? Penat sikit sebab banyak shopping dekat Makro tadi pun dah berapa lama. Lepas tu lepas sarapan tadi,
Terus balik hotel balik, kemas-kemas, check out. Terus pergi Makro beli barang. Lepas tu perjalanan daripada Makro Hanyai ke mana ni? Ke Pak Bara. Ambil masa dalam berapa tadi macam daripada Hanyai pergi, tak adalah terus pergi Pak Bara kan, dulu pergi Eng Tan nak makan. Eng Tan tu dia macam kawasan pegunungan, kawasan sungai macam tu. So dia dalam lebih kurang dalam berapa lama 2 jam setengah rasanya. 2 jam. 2 jam daripada Makro Hanyai tu ke Eng Tan Satun. Lepas dah sampai Eng Tan tu makan-makan, dan daripada Eng Tan untuk ke Pak Bara dalam masa 50 minit macam tu lah, tak sampai 1 jam. 50 minit ke 45 minit. Dah dekat dah. Cuma yang kawasan Eng Tan tu dia macam dah hujung masuk ke hutan-hutan. Jalan dia pun dah macam jalan ala-ala jalan dekat Janda Baik, sebab dia kawasan sungai kan. So dia masuk ke dalam sikit. And then Pak Bara ni pula dia tepi pantai. Dia area, kalau dari Pak Bara ni kita boleh naik feri pergi Koh Lipe. Kalau ikutkan jeti untuk ke Koh Lipe tu sebelah je dengan hotel satu ni. Jalan kaki sikit lah. Kan tadi Nurul jalan kaki pergi parking tu, sebelah-sebelah tu je dah jeti. Macam tu lah untuk aktiviti hari ni. So insyaAllah kita jumpa next video. Tengok esok pula Nurul akan ke mana. Tunggu video Nurul sambungan. Kan nanti yang penting korang kena like video Nurul, komen video apa yang korang nak, ataupun komen lah apa kekurangan ke kelebihan ke, apa pengalaman korang pernah ke road trip masuk Thailand. Kalau ikutkan ni kali kedua lah Nurul road trip pergi Thailand. Sebelum ni tahun lepan dah pergi, tapi naik satu kereta dengan Ejang Afifi. Kali ni Nurul bawa masuk kereta sendiri. So kita macam sebenarnya jalan kat Thailand ni okey je, cuma kita cuak-cuak lah kan. Kita takutlah drive negara orang kan. Tapi insyaAllah kalau ikut peraturan semua tak ada apa-apa masalah pun. Macam tu lah. Okay, kita jumpa dekat next video. Jangan lupa subscribe channel Nurul juga. Ya. Okay lah. Itu je lah untuk video kali ni. Dah berapa kali dah ni asyik cakap kita jumpa next video kan. Okay. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.